Untuk korang yang rasa muka korang tu hodoh dan masih single, jangan risau. Korang boleh ikut cara macam mana lelaki hodoh ni dapatkan jodoh dengan mudah. Jom kita masuk ke sisi terang kisah pertemuan cinta David. Pada tahun 2018, David upload satu video di YouTube yang bertajuk Being Ugly, My Experience. Waktu tu, dia memang tengah down gila, rasa sunyi dan yakin sangat rupa dia tu punca utama dia tak dapat girlfriend. Macam apa yang korang rasa sekarang ni lah kan? Tujuan dia upload video tu sebenarnya cuma nak cari komuniti yang faham apa yang dia rasa. Tapi tak sangka video tu viral sampai dapat berjuta-juta views. Dalam beratus-ratus ribu komen yang masuk, ada satu komen daripada seorang perempuan bernama Julie. Julie tau, bukan Julie. Julie ni cakap yang David ni sebenarnya nampak cute. Mula-mula David ni ingat Julie ni saja nak membahan dia. Tapi rupanya Julie ni memang ikhlas nak kenal. Diorang pun mula start berhubungan dekat Discord. Dan tak disangka-sangka hubungan diorang ni makin mesra. Sampai satu tahap kan, Julie ni sanggup terbang dari luar negara ke Sweden semata-mata nak jumpa David face to face. Yang plot twistnya, setahun lepas tu diorang terus buat keputusan untuk berkahwin. Sekarang ni David bukan setakat dah ada isteri yang sayangkan dia, tapi Alhamdulillah dia pun dah sah bergelar seorang bapa. So intinya, authenticity tu mahal harganya. Bila kita berani jadi diri sendiri, bukan kita, tapi korang. Bila korang berani jadi diri sendiri, orang yang tepat akan tetap nampak nilai walaupun nilai tu hampir tak ada, dan akan tetap menghargai korang seadanya walaupun muka korang hodoh. So sekarang ni korang rasa macam mana? Ada sedikit harapan tak nak dapat jodoh lepas dengar kisah ni?